Okay guys, baru-baru ni pun kecoh lah. Ada satu statement dari Mersidu Ampas yang mengatakan setakat macam PMX tu ada 3-4 lori dalam PAS ni. Jadi kita sebenarnya bagi aku, kita tak perlu risau dengan ayat tu. Kita tak perlu nak cakap macam-macam pada mereka. Sebab apa? Sebab ayat itu tidak boleh memajukan negara. Tidak boleh membuktikan dia jadi pemimpin yang hebat. Tak boleh. Jika boleh, dah lama dah dia orang ini jadi kerajaan dah. Dah lama dah. Jadi kerajaan pusat secara solo. Dah lama dah. Puluhan tahun mereka gagal. Sebab mereka bermain dengan ayat-ayat macam ni yang tidak mendatangkan faedah pun. Dan majoriti rakyat Malaysia tahu apa yang perlu ada pada seorang pemimpin. Apa yang mereka nakkan dari seorang pemimpin. Sebab itu mereka gagal. Sentiasa gagal. Dan hari ini PMX membuktikan bahawa ayat-ayat yang macam ni, ayat-ayat sindiran, ayat-ayat yang tidak membina ini tidak perlu dia layan. Sebab apa? Sebab tidak boleh membina negara yang baik, tidak boleh membina ekonomi yang baik, tidak boleh mendatangkan hasil yang baik untuk negara dan juga rakyat. Sebab itu aku cakap, biarlah mereka bermain dengan ayat yang tidak membina ini. Yang pastinya kita tahu PMX kita seorang yang workaholic, seorang yang sentiasa bekerja untuk membina negara dengan ikhlas, dengan kejujuran, dengan fakta. Dan bukti-buktinya banyak telah dia buat. Yang mana kita boleh yakin dan terus meyakini beliau sebagai seorang pemimpin yang hebat untuk Malaysia. Jadi kita lupakanlah puak-puak ni. Biarkan apa saja mereka nak bercakap. Memang dari dulu sampai sekarang itu sajalah kemampuan mereka. Dan tak ada bukti pun penunjuk negeri yang mereka perintah semua membangun, membina kemajuan yang lebih baik daripada sebelum mereka mengambil topuk kuasa di negeri itu. Jadi kita terus fokus kepada PMX, kita terus beri sokongan, kita terus beri semangat kepada PMX. Cara semangat yang mudah sekali apa? Tunjukkan sokongan kita kepada PMX untuk beliau terus bersemangat untuk membawa kita ke arah yang lebih maju, lebih berdaya saing, lebih kepada kehormatan manusiawi dan juga negara kita lebih dihormati oleh pemimpin-pemimpin dunia. Jadi jangan indahkan mainan kata-kata yang tidak membina dari pihak pembangkang. Assalamualaikum semua.